Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Comboy Gaban. Okay guys, semenjak menjak kebelakangan ni, Gaban terasa sangat nak kayu balik mountain bike. Jadi sekarang ni Gaban on the way pergi repair basikal kesayangan Gaban. Gaban ada dua mountain bike, satu frame alloy, satu frame carbon. Dua-dua basikal KTM mountain bike. Jadi salah satu daripadanya Gaban bawa kat belakang ni, kita nak pergi repair sebab dah lama sangat tak di repair lah. Basikalnya banyak rosak, gear dia dah habis, rim dah bengkok, macam-macam lah. Korang kena stay tune. Jom kita pergi kedai Tan Batangali, kita restore balik basikal Gaban. Yang pertama Gaban nak repair basikal frame carbon Gaban. Yang kedua nanti kita nak bawa frame alloy pula. Satu kita buat mountain bike, satu kita buat dua alam. Road bike boleh, mountain bike pun boleh, sebab dia punya ratio gear lain. Satu kita nak masuk 12 speed, yang satu kita nak masuk mungkin 11 speed cukup. Depan kita masuk sekarang kan ada single, ada yang double, ada yang triple kan. Agaknya lah Gaban dah lama tinggal bidang mountain bike, bidang kayu-kayu basikal ni dah lama kita tinggal. Jadi kita tak tahu perkembangan semasa sekarang ni, berapa speed. Depan kita pakai FDRD apa tak tahulah apa cerita basikal sekarang. Apa-apa pun kita pergi kedai Tan. So sekarang ni Gaban dah sampai. Jom kita turunkan basikal kita tengok berapa kos yang perlu kita keluarkan dan barang apa yang kita nak tukar. Gear set dengan wheel set memang kena tukar lah, wajib. Jom. Okay guys, ini dia basikal frame carbon Gaban KTM. Ni body 26 So sekarang ni Kau siau. So sekarang ni kita banyak main 27.5 ataupun 29 kan. So sekarang kita maintain je guys. Kalau boleh pakai 27.5 lah. Kau siau. Ini dia otai kita. Tan. Ini Tan, basikal saya sudah lama keluar ni punya. Keluar apa? Mestilah Tan, ini kenangan Tan. Dia punya apa Tan? Dia punya hanger. Ni punca dulu, hanger je patah. Tengok Tan, barang apa boleh masuk. Ingat. Nak hidup balik ah. Kau nak mengayuh bila? Baru rasa nak ni balik, nak kayuh balik. Ada dua Tan, satu lagi nanti. Siap ni dulu, nanti aku hantar lagi satu. Rim tak ada? Tak ada. Rim mana rim? Rim. Bagang apa pun tak ada rim. Yelah, masuk ah. Group set dengan wheel set dah okey ni kan, dah boleh race lah. Tengok Tan, berapa speed boleh masuk. Ni nak kena tukar group set ke Tan? Crank boleh pakai tak? Carbon ni. Ni beli kan kau tak ada tak ada aku. Ni kan? Kalau ni mau Boleh tukar BB lah. jam ni. Tak tahu. Ken. Ambil wan yang muka boleh. Banyak. Wan. Tak boleh, nanti dia banyak awet nanti. Star yang muka. Aduh, hanger pula buat hal. Hanger tak ada. Lain. Ni frame apa? KTM. Tapi tanam Melayu. Sayang. Tak tahu lah lihat lagi ke. Tak tahu kayu-kayu reput ke. Dah lama dah beli hanger ni. Nampak kerja. So sekarang ni kita nak repair dia punya hanger dulu. Hanger confirm dapat baru boleh fikir group set. Kalau tak ada hanger macam mana nak gantung RD. Okay, sekarang ni Tan kata dia minta masa sikit untuk repair basikal Gaban tu. Mungkin dalam masa 2-3 hari. Sebab dia punya hanger tu masalah. So rasa macam nak ambil lah satu basikal dari sini kan. Kalau harga cantik boleh sambar satu ni. Tan, berapa special boleh bagi Tan? Lambat nak siap. Ini harga special jalan ni. Tan kalau bagi harga runtuhnya, kita ambil satu. Ini boleh bagi harga special, sangat-sangat special berapa? Untuk Gaban punya. Sudah paling rendah lah tu. Itu supply punya harga. Ya. Ini karbon weh, karbon. Okay guys, sekarang ni dah masuk waktu fardu asar. So kita pinjam basikal toke Tan kita ni jap. Kita pergi masjid kat belakang ni. Jom. Tunaikan solat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, alhamdulillah selesai kita menunaikan solat fardu asar. InsyaAllah jom kita meneruskan kita ni projek untuk merestore mountain bike KTM carbon Gaban. Jom. So, dapat jugalah kita pengalaman mengayuh dekat kampung orang. Kampung. Tak tahu kampung ke, bandar ke. Ni dekat Batangali sekarang ni. Masjid apa namanya ni? Masjid Jalan Besar. Masjid As-Sajidin Batangali. So kalau korang nak pergi Genting Highland, sempang depan tu korang kiri. Sampailah Genting. So
So kalau terus ni pergi Kuala Kubu, Tanjung Malim. Okay, let's go guys. 1 week later. Okay guys, setelah seminggu kita hantar basikal. So hari ni hari Isnin. Kita hantar itu hari minggu lepas hari Selasa. Lebih kurang seminggu lah. Ngam-ngam hari ni hari Isnin seminggu. Tapi kita racun buat Cik Ed, suruh bawa basikal dia, kita kasih restore juga. Supaya kita dapat kayuh bersama. Sebelum ni kita berjogging je sama-sama. Lepas ni kita nak kayuh balik. Ed, kau rasa lepas ni kalau basikal kita okey, kita training apa semua, agak nak masuk jambori balik tak? Tak, kenapa asyik-asyik aku? Asyik-asyik aku. Sebab aku suka dereng kau dalam hutan tu kan. Dia berlari sampai wet-wet kan. Lepas tu basikal memang. Tapi kalau jambori tengoklah. Saya skala lah. Saya skala. Lah, setahun sekali. Asyik berlari je. Nanti masuk Dual Telon, tang basikal kena potong orang macam kena potong orang naik motor kan. Sebab bukan apa, kalau basikal ni dia starting pukul 7, pukul 8, habis pukul 12, pukul 1. Tu yang letih. Kalau lari, pukul 2 lari, pukul 4 dah habis dah. Alah, tapi tak apalah, sekali-sekala nak merasa. Tengoklah. Tengok keadaan. So basikal wacik ada kat belakang tu. Dia basikal lama ni. So kita akan racun Mubin juga. Kita akan racun Mubin juga. Tapi Mubin, kau kena simpan duit beli basikal yang cayak sikit Mubin. BMX lah. Tengah aku nak bagi basikal aku. Jahanam. Level aku. Kalau setakat korang ni aku kerja BMX je. Bukan BMX. Pixie. Isi je. Dah ada bukit mana pun. Okey, alhamdulillah kita dah Nyampe. dah sampai dah ke Daitan. Basikal gaban pun dah siap. Jom kita tengok dan berapa kos kita kena bayar untuk restore basikal kali ni. Mana? Siau. Oh, basikal dah siap. Basikal dah siap tu. Wey, makan modal. Makan modal. Let's go. Tak sabar ni. Excited ni. Kau siap. Hoi. Tan. Ho. Basikal dah siap lah Ui. Kau siau lah lu. Kau siau. Kau tengok guys, kita masuk 27.5. Dia memang rapat gila. Kalau ikutkan body ni 26 je. Oh. Tan dah tukar seat sekali. Kalau ikutkan 26 tayar rim, tapi kita saja nak minta tan masuk 27. Tu yang rapat gila tu. Tapi tak apa. Apa barang main 26, kita main 27. Berat je tak berat tu. Kalau 26 macam ni lah. Dia jauh kan, ada space dia. Tan, dia mau masuk apa shifter pakai bateri ni. Pakai bluetooth yang ada. Ada, bayar je. Siapa boleh ambil? Siapa? Rizal. Seorang bayar? Ya. Berapa ke Tan? 5,000. XT. Pedal. Pedal aku dah beli lah. Dah beli lah. Dah bayar kan? Apa Crane Brother rapat kan Dan dia punya tayar dia. Tayar dia rapat dengan bodi Kalau ada tanah tu habis lah. Tan dah cakap lah kalau pakai 27.5 dia kata tayar dengan bodi rapat. Tapi tak apa, kita bantai dulu ni. Agak-agak nanti macam tak best, kita tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je lah. Kita pakai 10 speed guys. Keren tu. Baru kan? Dia RD baru kan? So RD kita tukar baru, kaset baru, rantai baru. Crank kita pakai crank lama. Saddle kita tukar saddle baru. Wih, ini brake baru ni. Asal like. Modal. Jom kita tengok berapa kita kena. Makan modal tak ke modal. Kan cakap lah. Tak boleh pakai tayar besar. Cakap tak apa. Kau beduk je. 275. Brake berapa dah? So, buat Cik Ed. Kalau tak jam boleh lah. Wah, Cik Ednya jendera pun kita kena kasih restore. Baru ada kawan kita nak kayuh. Apa Ed, jauh-jauh ni Ed. Masuk 27 lah. 26 macam kata nanti kelakar. Ke dah 27 ni Ed?
Kurang. Daripada kau menung tunggu time kira kan. Kau suruh basikal kau dulu, aku nak captain. Kau tumbang aja situ. Tolak. Tolak je sampai sudah Tan. Tak payah bertambah. 1,100. Okay, Alhamdulillah kita dah pembayaran. Basikal pun dah boleh ambil. InsyaAllah petang ni jam kita ronda-ronda petang dulu. Dekat bersih-bersih kampung. Esok baru kita masuk hutan. Okay Tan, terima kasih Tan Takut siabut tadi. Wan, terima kasih Wan Alright. Nanti kau minta gaji lebih sikit kan. Kau kata basikal aku kotor kan. Teruk basuh kan. Kau minta bonus dekat Tan. Alhamdulillah. Wah, tolong Wah. Angkat kamera ni. Hop. Ini basikal champion. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita tukar brake depan belakang baru, RD belakang baru, kaset baru, rantai baru, rim depan belakang baru, tayak baru. Datang bawa body, balik bawa basikal. Boleh, orang. Sanduk kita orang marah pula orang. Bismillah. Ya. 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 Saddle pun kita tukar baru. Brake. RD semua kita tukar. InsyaAllah lepas ni kita boleh racing. Jom balik.